Kepak ni kedai buku ni bro. Jom masuk dalam. Lah, bukan kita nak belajar apa. Asal nak pergi kedai buku kan. Kau bukan belajar apa, kau main game banyak. Bang, nak buku tulis satu boleh tak? Ha? Oh, buku tulis. RM1.50. Asal mahal sangat? Seperti aku lah kedai aku. Abang, kat sini ada jual game tak? Bongok, ni kedai buku, bukan kedai game. Alah, jual lagi. Jual sekarang, cepat-cepat. Saya nak beli. Kau tak siap lah. Okay, murid, ni buku terbaru tau. Mahal. Sampai cepat dia dapat. Abang, bagi saya buku tu. Cepat-cepat, bagi. Diam bang monyet. Aku minta dulu. Bang, bagi buku tu bang. Guys, benda boleh bincang. Buat apa nak gaduh? Betul Bang, dah, cepat betul dah. bagi buku bang. Bang, cepatlah abang ni. Penat-penat ayah hantar kau pergi sekolah. Kau main pula Ayah beli spender. Ayah beli boros gigi. Untuk kau pakai semua. Buat apa Ya, senyap sikit. Nanti kawan abang dengar. Biar dia dengar. Korang semua. Dia ni mau bagi tak gosok gigi tau. Dia tak gosok gigi. Weh bro, kena mana bapak kau ke? Lawaknya. Pergi tidur. Abang, kawan adik cakap abang tak gosok gigi. Bau busuk. Mulut macam tai gajah. Siapa yang cakap mulut abang bau busuk? Tak baik tau dia ejek. Mia terbau sikit. Bau dia macam. Jadi, apa punca atak awak pingsan? Sebenarnya atuk saya ni dia sakit jantung. Perhatian kepada semua monyet dalam kelas aku. Weh, mana boleh kau panggil kita monyet? Tak baik tau ejek kita. Nanti aku bagi tahu Cikgu Nusri pasal ni. Hari ni akan ada perlawanan antara Haikal Amsyah. 1, 2, 3. Lawan! Senang ni. Aku menang. Sinilah Haikal. Aku dah lama tunggu saat ni. Mana Cik Haikal kau menang. Aku mesti main tipu ni kan. Mesti kau dah lock apa. Dapat balik. Haikal, nak pergi mana tu? Lupa hari ni ada apa. Apa dia? Kelas tambahan. Kau pergi kelas sekarang. Bongok. Haikal, kau nak pergi mana? Kita kan ada kelas tambahan. Duduk sebelah aku tau. Nak buat apa tu kelas tambahan? Bosan lah. Jom Tu balik. lah. Kau duduk nak pergi hari ni. Kita ada kelas tambahan. Kau masuk kelas kau? Kalau tak, Ketua kelas lah kita tu. tak payah nak caca berani. Dah lah hitam. Guys, sebenarnya kelas tambahan ni best tau. Kita boleh jadi pandai tau. Boleh belajar math, boleh belajar sains, boleh belajar math, boleh belajar. Semua murid buka buku latihan. Wah, buka buku latihan. Tak nak buka. Kau nak buat apa Pada-pada macam ada hutang ke? Okay. Sabar. Cikgu, asal cikgu takut dengan dia? Dia selalu bully cikgu lah. Cikgu tak boleh lawan. Budak pandai, backup lah cikgu kau. Kau kan sayang sangat backup kan? Relax, biar aku settle kan. Bongok, kau minta maaf kat cikgu sekarang. Kalau tak aku lepam muka kau kan. Muka macam hitam. Ni aku takut. Kau ingat sekolah ni bapak kau punya sekolah? Memang sekolah saya pun. Apa khabar? Gangster kan? Bongok, cantikkan dia. Habislah kau ikan. Bongok! Nak lawan Sini Sana! Dia akan tolong cikgu memang mantap lah. So, depan ni cikgu akan bagi homework lagi banyak. Bro, tengok apa kat atas tu? Monyet ke? Kepala botak. Kena beri. Korang ejek dia asal? Asalkan dia berani berdiri atas kerusi kau. Kau pernah kau telur ayam? Kau nak kecoh asal? Kau nak backup dia? Kau berdiri sama-sama dengan dia. Mari aku tengok kepala bot. Sampai buat hal lagi akan jadi macam dia. Berdiri atas kerusi. Padam muka kau. Jadi kau lah yang suruh dia berdiri atas kerusi. Haikal? Kau faham? Ada masalah? Weh Haikal, thank you dah backup aku. Mantap dah kau. Sama-sama. Hutang aku bila nak bayar? Hutang. Apa? Kau dah balik dah? Boleh tak bagi bekas tapu kau? Ayah nak bagi kat adik. Tapu sekejap. Mana tapu tu? Alamak, hilang. Aduh. Ya, ada masalah sikit lah. Apa dia? Tapu hilang.
Tak apa, kita semua buat kesilapan dari kita. Jangan risau. Oh, ayah tak marah? Ayah ni memang banyak sabar ya. Tak apa itu aku suruh jaga elok. Asal kau tak boleh jaga, ha? Susah sangat ke? Kau ni? Ayah, mana boleh baling beg kat orang? Nanti orang tu sakit tau. Ayah ni jahat lah. Encik, kita dah jumpa bekas tapu yang anak encik. Nah, awak dah jumpa tapu yang anak saya? Thank you encik polis, mantap. Dia ada? Dia apa pula? Sebab kita cari bekas tapu encik ni susah tau. Kau berani pukul 2 polis ni, ha? Boy, kuasa! Ya. Gol! Kau nak duit belanja? Nah, ambil! Takkan RM1 je! Kau patut bersyukur ada RM1. Ayah dulu zaman kau, ayah ada 50 sen tau tak? Nak beli spender pun tak cukup! Ni phone ni, kau siapa beli? Bapak kau! Apa punya bapak kau ni bagi anak kau RM1? Apa lah? Nah, cucu Atuk. RM10. Wah, thank you Atuk. Nanti bayar balik tau. Wah, dahsyat kau dapat RM10. Memang tak. Bro, kau buat apa kat rumah aku? Bagi sekarang! Adik, jom. Nak pergi mana? Pergi tuition lah. Mana lagi? Alah lah ayah. Tuition waktu malam bosan lah. Tak ada. Kau pergi. Sekarang juga. Oh dia tak nak pergi. Jangan paksa. Kau tahu tak dulu aku pergi sekolah. Aku jalan kaki tau. Kau apa tahu? Tapi ayah, belajar dekat rumah lagi best daripada tuition. Aku nak korang semua berjaya bongong. Tapi kenapa ayah tak berjaya? Apa hati kau cakap macam tu kat ayah Okey, kali ni aku boleh guna kuasa aku. Oh, kuasa! Oh, ya dek, nak beli apa? Jangan curi! Bos, tahan dia! Hai, nak pergi mana tu? Abang Ketin, saya dah jumpa orang yang curi keropok tu. Bongok! Cikgu disiplin! Cikgu disiplin, saya tak ada kena mengena benda ni. Alamak, aku nak simpan kat mana ni? Budak pandai. Nah, hadiah. Hadiah. Thank you. Siapa yang curi kopok tadi? Apa? Kau semua tengok colour pensel aku. Canggih, mahal tau. RM1 je. Nakal. Tengok ni aku punya Gepak. Bagus satu, bagus. Bongok. Bapak kau tak boleh beli pun je. Bapak kau mana ada duit? Apa kau cakap? Kau main bapak-bapak yang sekarang? Kepak. Akal. Kau penakut. Akal, boleh urut Atuk tak sikit ni kat belakang? Weh, Akal, gempak weh. Kereta kau ni. Gempak Weh, Akal. Asal kau bawa kereta tu? Aku sayang kucing tu weh. Lepas tu dia tinggalkan aku. Weh, Akal, buka pintu ni. Buka pintu ni. Sorry doh, tak boleh. Apa maksud kau tak boleh? Aku sayang kucing tu. Weh, aku tak ada kena mengena dengan benda ni weh. Hello. Encik, ni polis. Anak encik terlibat dalam kemalangan. Okey. Apa okeynya encik? Kacau aku tidur. Anak kau tu terlibat dalam kemalangan. Kau boleh pula tidur kat. Baik semua murid, hari ni ada exam. So buat senyap. Siapa meniru aku lempar. Kau buat apa? Oh, macam tu jawapan. Kau buat apa? Cikgu, tengok dia tiru saya, cikgu. Tengok dia nak tiru jawapan saya. Kau diam lah, cikgu. Jangan cakap dia. Dia penipu besar. Tengok lubang hidung dia besar. Alah budak pandai, aku lempar muka kau kan. Kau dah tipu aku lah. Hai Kak. Apa kau nak hitam? Nak jawapan boleh tak? Cepatlah, nombor 1 apa? Jadi murid, dalam exam ni jangan meniru ya. Hai Kak, kau meniru Dah guru besar ni, jangan fitnah saya je. Apa Apa hal guru besar ni? Tarik jangkut tu kan. Jadi jawapan dia 67. Hai Kak. Maaf ya, kelas tak cukup kerusi lah. Kamu kena pinjam dari kelas sebelah. Aduh, tak cukup kerusi, nak duduk mana ni? Tak apa Haikal. Duduk sebelah aku. Tak apa Haikal, pinjam kerusi aku ni. Serius lah? Thank you. Aduh. Ajar. Haikal, kalau kau nak kerusi aku, kau kena dapat A dalam math.
Apalah kau ni? Bagilah Haikal kursi. Kesian dia nak duduk. Tak apa Haikal, ambil kursi. Tapi sebelum tu, tolong cikgu aku tahu. Lambat balik? Pergi mana? Ayah, jam buka apa? Buka adik! Ayah, apa sebenarnya? Balik lambat lagi, aku lempang kau, betul. Siapa ajar kau balik lambat? Ayah tak pernah ajar kau buat macam ni, Kau pun dulu balik lambat waktu sekolah. Orang tua ni, tak tidur lagi. Kau jaga sikit mulut kau, Orang tua! Sudah tiba masa kau. Kita masuk lokas sekarang. Cepat! Okey semua murid, seorang je boleh pergi tandas ya. Tak boleh 2 orang, 3 orang. Cikgu, nak pergi tandas? Pergi. Cikgu, nak pergi tandas juga? Nak pergi tandas? Pergi lah. Betul ni. Aku cakap pergi tandas seorang, bukan 2 orang. Kau pekak ke bisu, ha? Dah lah hitam. Bro, jom pergi tandas senyap-senyap nak. Shh, jom. Cepat ah. Hello. Hah? Cikgu? Lah. Asal pipe tandas rosak? Tak payahkan. Biar aku baiki pipe tu. Tak ada siapa nak dengar arahan cikgu ni. Apa cikgu? Saya kan selalu dengar cakap cikgu. Budak pandai. Thank you tau selalu backup cikgu. Tapi cikgu, nak pergi tandas juga boleh? Weh bro, aku pak yang mainan kau ni. Bro, sorry doh. Tak apa bro. Sebab kau sepupu aku takkan belasang kau. Thank you bro. Weh, nak mainan juga? Nak mainan? Kejap Bro, kau ada komputer? Nak main? Kau jangan datang dekat. Nak main game je. Siapa lagi nak kacau aku, ha? Lawan Atuk lah. Masa Atuk muda dulu, Atuk pergi perang tau. Kau apa tahu? Jangan buat kat Atuk kau macam tu. Dia sayang kau tau. Habis tu asal ayah tak sayang saya? Sebab kau hitam. Okey abang, ni sekolah baru kau. Tapi ayah, sekolah ni bau busuk. Diam. Masuk sekarang. Guys, ada murid baru dah masuk sekolah kita. Murid baru? Apa? Murid baru? Hai murid baru. Nama kau siapa? Nama aku Haikal. Haikal. Aku suka nama tu. Lah Haikal, kau baru pindah sekolah ni nak tunjukkan kita. Sini. Oh, tak kena. Haikal, sebab kau pindah kat sekolah ni, aku ada hadiah untuk kau. Kejap. Apa? Hadiah? Mana? Hadiah dia bapak kau. Haikal, selamat datang. Weh, nak tengok tandas aku tak? Jom, tengok. Weh, bersihnya tandas ni. Bersih kan? Tapi ini tandas aku. Sorry lah, kau tak boleh pakai. Yo Haikal, kau baru pindah sekolah ni kan? So kau kena ikut peraturan ni. Nombor 1, aku kena bully kau. Okey murid, untuk soalan ni, korang jangan bincang kawan yang kena buat sendiri. Faham tak? Kalau tak, aku terajang kau kat luar tinggi. Apa ni? Aku kena buat. Nanti aku buat, nanti aku. Aku cakap apa tadi? Jangan bincang kan? Kau pekat lah cikgu ni. Ubah nak gaduh. Kita yang bincang, kau cikgu yang buat perubahan. Kita yang buat. Cikgu, apa khabar? Dapat buat kerja sorang-sorang. Haikal, dia bincang nak. Budak baru, belas kah? Alah, sekejap je bincang. Tak boleh bincang. Aku cakap bincang sekejap je. Susah tu soalan ni. Macam mana nak buat? Kesian kau. Biar aku tolong. Okey. Bincang. Kalau berani. Weh, jawapan dia apa? Cikgu, saya dapat jawab semua soalan tanpa bincang dengan kawan. Ui, mantap pada-pada. Asal tak tunjuk nama? Oh, lupa.